kita isi balik air yang kita dah siap tapis tu, dia akan jadi sini. Okay, Americano. Dia espresso pergi Americano. Lepas tu untuk jadikan latte pula, yang ni kita tubur dalam, kita tubur air batu, kita tubur susu. Susu tadi. Kita tubur susu, dia jadi latte lah. Latte untuk dia ada satu lagi, latte dengan Spanish latte. Beza dia kalau Spanish latte kita letak susu pekat tu. Letak susu pekat, dan kita letak ni, letak susu je biasa, letak susu penuh, dia jadi Spanish latte. Untuk bila kita dah letak sini, kita letak lagi, letak susu untuk jadikan dia cappuccino kan. Beza dia atas dia ada serbuk ni. Ada beza, ada serbuk tu nama lain. Dia asalnya semua bermula pada espresso, kita letak susu jadi latte, letak serbuk jadi cappuccino. Oh, okey. Asal dia yang ni ya. Asal dia yang ini sahaja. Dia mainan Ayo ni dia punya apa nama add on lah, side. Yang latte kita ubah espresso, ubah batu, ubah susu, okey dia latte. Ubah susu pekat jadi Spanish. Lepas tu kalau dah kita letak dah penuh tadi, kita ambil satu cawan ni macam ni. Betul. Kita buihkan dia. Kita buihkan dia. Dia dah buih kan? Dah buih, lepas tu kita letak dekat atas. Oh sorry. Bila dah buih, kita letak kat atas, kita letak serbuk ni, dia jadi cappuccino. Ini cappuccino. Untuk mocha pula, dia sama dengan ni. Cuma bezanya dekat sini tadi kita letak serbuk kat atas kan? Yang ni kita letak serbuk sekali dengan ni. Yang ni letak serbuk, kita blend dia. Jadi dah buka. Sate kalimah pun sama. Sate kalimah buat dia sama macam ni. Sorry, sama dengan ni. Sebab ni tak ada buih kat atas. Dia sama dengan ni, cuma dia ada sos. Ni sos dia. Buat dia yang ni, yang mocha tu gabungan apa? Coklat dengan coklat dengan kopi. Cappuccino pun pakai coklat tapi serbuk dekat atas. Untuk sate kalimah ni kan, mula-mula abang ambil sawan, abang sini lah blend kat sawan ni untuk buat nampak sos, drop tu. buat sos. Lepas tu ni ada dia punya sos sate kalimah. Dia 3 pump, 1, 2, 3. So dia untuk je menu dia berasal daripada espresso, dia main dia memang latte lah. Semua air macam ni. Cuma kita tambah ni, dia dah bertukar nama. Contoh macam matcha dengan coklat ni, dia sama, cuma serbuk dia. So beza kat serbuk lah, dia sama serbuk dia. Serbuk dia, banculan dia ni. Dia satu scoop lah, satu scoop flat. Satu scoop, flat. Kalau matcha dengan coklat tak perlu guna mesin. Maknanya pakai serbuk tu kita buat dia. Macam air biasa. Macam serbuk macam kita baca Milo. Betul. So bacaan dia kalau untuk matcha dengan coklat flat. Satu scoop flat, tuang air dia sampai sini yang lain takut nombor 3. Wah, lepas tu kita kacau dia, bagi dia sebati dengan serbuk. Untuk air. coklat dengan matcha pun kita kena buat sama macam sate kalimah tadi. Buat. Yang ini untuk coklat mana ke tadi? So nampak ada. Yang kalau green tea kita pakai ni lah. Kalau green tea pakai ni. Kalau coklat kita pakai ni. Sosnya ada 3. Sosnya ada coklat, sate kalimah dengan matcha. Yang lain kita tak pakai. Untuk buat air lagi kita tak pakai. So kita buat apa nama? Okey, buat ni salted caramel dengan matcha strawberry. Biar abang ni try buat. Tunjuk kat saya. Abang kawan. Okey, cara